Kalau kita ingat balik, ketika berlakunya satu peristiwa besar, ketika berlaku pergolakan di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kan Ali dah naik jadi khalifah, Muawiyah juga menuntut jawatan itu. Masing-masing pihak dengan masing-masing hujah, dengan masing-masing pasukan, sehinggalah membawa kepada satu yang dinamakan Majlis Tahkim. Di dalam Majlis Tahkim ini, wakil Ali ialah Abu Musa al-Ash'ari, dan wakil kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ialah Amru bin al-As. Ni yang kita duk baca cerita hadis malam ni. Dia wakil kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi pihak-pihak tertentu telah memberi gambaran yang buruk tentang kemelut yang jadi ini. Sebenarnya di antara para sahabat Nabi tidak seperti yang digambarkan oleh sejarah yang kita baca. Sejarah yang memberi gambaran kepada kita seolah-olah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini adalah golongan yang gila kuasa. Ali sahabat Nabi, Muawiyah pun sahabat Nabi. Ali tak payah cerita dia dengan Nabi macam mana. Muawiyah bin Abi Sufyan dia penulis wahyu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hasil penulisan sejarah yang kita baca tu, kita jadi memihak, dan kebanyakan daripada kita memihak kepada Ali dan menganggap Muawiyah ni orang jahat. Berjayanya musuh menyerap masuk di dalam penulisan sejarah sehingga membuatkan sebahagian orang Islam terlupa kepada nas Quran dan hadis Nabi yang menceritakan tentang kebaikan para sahabat Nabi. Itu dia. Dan cerita berlaku gaduh di antara Ali dan Muawiyah ini seperti mana yang ditulis di dalam Tarikh At-Tabari. Dia petik satu riwayat daripada satu orang yang bernama Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf ni adalah pelampau Syiah. Maka dia yang menulis ni, cerita yang sampai hari ni kita duk baca dalam buku sejarah ni, dia tulis. Abu Mikhnaf punya riwayat. Dia ceritakan apabila bergaduh di antara Ali dengan Muawiyah ni, maka wakil Ali Abu Musa al-Ash'ari dengan wakil Muawiyah Amru bin al-As ini pi dua-dua orang bincang. Kemudian dua-dua orang ni kononnya setuju untuk lucutkan jawatan dua-dua orang. Kemudian bila duduk di depan orang ramai semua, bangkit mai Abu Musa al-Ash'ari ini, dia dulu pergi bercakap. Dia kata hasil perbincangan saya dengan Amru bin al-As, kami dua-dua setuju supaya dua-dua pemimpin ni, Ali dan Muawiyah ni turun. Lepas itu kita serah kepada orang Islam pilih siapa untuk nak jadi ketua. Dan kemudiannya apabila Abu Musa al-Ash'ari pergi berdiri bercakap, kata kita setuju untuk pecat dua-dua orang, bangkit Amru bin al-As ni, dia kata tuan-tuan semua dah dengar, tadi Abu Musa al-Ash'ari dah umum, kata jawatan Ali dilucutkan, saya wakil kepada Muawiyah, saya dengan ini mengatakan saya tidak melucutkan jawatan Muawiyah. Kononnya macam tu. Teruk sangat ke sahabat Nabi ni berebut jawatan? Satu. Yang kedua, bodoh sangat ke sahabat Nabi ni sampai boleh diperkena sampai macam tu? Tetapi itulah catatan sejarah yang dipersembahkan kepada kita sehingga kita semua percaya. Sedangkan tuan-tuan, yang dikatakan Amru bin al-As yang digambarkan dalam sejarah tadi ni, jahat dia ni. Berjanji dengan Abu Musa al-Ash'ari lain, tiba-tiba buat kod lain. Amru bin al-As ini di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW kata aslaman nas wa aman. Amru bin al-As, Nabi kata manusia yang paling kuat Islam dan manusia yang paling kuat imannya ialah Amru bin al-As. Nabi kata, takkan orang yang Nabi kata bagus macam tu tiba-tiba nak main jahat macam yang diceritakan dalam sejarah kepada kita. Nabi tak kenal ke orang jahat? Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW kata, Nabi kata, inna Amr bin al-As min salih Quraisy. Nabi kata sesungguhnya Amru bin al-As itu di antara orang yang paling saleh di kalangan orang Quraisy.
Dua hadis tu tuan-tuan sudah cukup untuk kita nak nampak siapa Amr bin Al-As ini. Satu orang manusia yang di-endorse, yang dicap, yang disahkan oleh Nabi SAW dari segi Islamnya dan dari segi imannya. Dia orang yang cukup baik. Tidak cukup dengan itu, di dalam hadis Al-Bukhari menceritakan, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Amr bin Al-As ala jaishi zati salasil. Maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Amr bin Al-As sebagai kepala kepada pasukan tentera di dalam perang Zatus Salasil. Dan di dalam hadis menceritakan yang terlibat di dalam perang itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini orang-orang yang cukup hebat, tetapi Nabi bagi Amr bin Al-As jadi ketua. Abu Bakar kena dengar cakap dia, Umar kena dengar cakap dia. Takkan orang yang seumpama ini diberi kepercayaan oleh Nabi SAW, tiba-tiba dalam peristiwa tahkim dia mewakili pihak nak menipu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Perbezaan di antara catatan sejarah dan juga nas daripada Nabi SAW. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita kena husnuzan, kita kena berbaik sangka kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Amr bin Al-As ini semasa Nabi SAW hidup, dia pernah dilantik menjadi gubernur di Oman. Sampai Nabi wafat, dia masih menjadi gubernur di situ. Takkan orang yang tak bagus Nabi bagi kepercayaan sehingga hayat Nabi SAW habis, Nabi masih mengekalkan dia sebagai gubernur di situ.